Hai, Assalamualaikum. Kami adalah kumpulan ke-6 akan membentangkan produk kami iaitu Impianmu Impianku bagi subjek Jawi tahun 4 Kafa. Sebagai pengenalan, dulu kita pakai tulisan Jawi sebelum datanya tulisan Rumi. Kemudian, apabila datanya orang putih, maka kita pun guna pakai tulisan Rumi sampai hari ini. Kemudian pada tahun 1990, JAKIM memperkenalkan Kafa yang merangkumi 7 subjek termasuk Jawi. Kesemua buku teks kita ditulis dalam tulisan Jawi sebagai usaha untuk mengekalkan warisan budaya kita. Dan dalam Jawi tahun 4 Kafa ini, murid-murid kita diajar tentang 5 jenis ayat pertuturan bahasa Melayu, tetapi dalam bentuk tulisan Jawi, bukan Rumi. Jadi, secara tidak langsung murid akan menguasai bahasa Melayu dalam bentuk 2 jenis tulisan, iaitu Rumi dan Jawi. Sebagai kesimpulan, Jawi ini adalah warisan kita yang perlu dipelihara agar tidak hilang di telan zaman. Sekian, terima kasih daripada saya. Baiklah, tentang produk kami, nama yang diberi adalah Impianmu Impianku. Jadi kegunaan produk kami ini mengajar jenis ayat dalam bahasa Melayu bagi subjek Jawi tahun 4 dengan lebih menarik dan interaktif. Okey. Jadi objektif pembelajaran, apa yang kami hendak capai daripada produk kami ini, yang pertama, murid dapat mengenal pasti jenis-jenis ayat dalam bahasa Melayu dengan betul. Yang kedua, murid dapat membezakan jenis-jenis ayat bahasa Melayu dengan betul. Okey, seterusnya bagaimana idea tentang produk kami ini dicetuskan. Okey, berdasarkan kepada pengalaman kami melihat kepada situasi ataupun keadaan pelajar tahun 4 yang mana pembelajaran berbentuk tradisional iaitu chalk and talk yang keadaannya pasif. Kemudian murid mengalami kesulitan pemahaman dalam konsep asrak iaitu jenis-jenis ayat. Ketiga, keterbatasan visual dalam Jawi. Kemudian yang keempat, kurang interaksi dalam pembelajaran. Jadi berdasarkan 4 faktor ini, kami mengambil pendekatan untuk mencipta produk kami. Teori atau elemen kritis dan kreatif yang diterapkan. Okey, yang pertama, kami mengambil teori konstruktivisme yang diasaskan oleh Jean Piaget. Okay, berdasarkan teori ini, murid dapat membina pengetahuan sendiri melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan bahan pembelajaran. Alat bantu dirancang agar murid dapat mengeksplorasi dan menemui ciri-ciri jenis-jenis ayat sendiri. Jadi berdasarkan produk kami tadi, murid dah belajar tentang jenis ayat dan mereka hanya perlu menyelesaikan tugasan ataupun tugas yang diberikan melalui produk yang diberikan. Yang kedua, teori berbagai kecerdasan pelbagai yang diasaskan oleh Howard Gardner, iaitu tentang kami mengaplikasikan cara pembelajaran untuk visual dan kinestetik. Jadi ia memenuhi kepelbagaian gaya pelajar murid-murid tahun 4. Terusnya, tentang elemen kreatif dan kreatif yang kami gunakan, yang pertama, gamifikasi. Mengintegrasikan elemen permainan seperti sistem poin, cabaran dan ganjaran untuk meningkatkan prestasi murid. Yang kedua, kolaborasi dan komunikasi, iaitu merancang aktiviti berkumpulan dan menyuruh murid bertukar pandangan dan berbincang. Yang ketiga, pemikiran kritis. Murid diminta untuk menganalisis, membanding dan membezakan jenis-jenis ayat. Yang keempat, menyelesaikan masalah. Murid diminta mencari jenis ayat dan sesuai dari kehendaki memberikan alasan mengapa suatu ayat dikategorikan ayat penyata ataupun sebagainya. Okey, bahan dan yang kos yang terlibat, di mana kami menggunakan cardboard hijau, pembalut buku, pita pelekat, kotak dan alat-alat tulis yang lain. Jadi sekitar kos belanjawan dalam RM12 hingga RM15 sahaja. Jadi dengan kos yang serendah ini,
bukan sahaja memudahkan ataupun menyenangkan guru untuk membuat, bahkan murid-murid juga boleh ikut serta dalam membuat bahan bantu mengajar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 PPP 4023 Pemikiran Kreatif dan Kreatif oleh Dr. Zuraida binti Zainun. Hari ini kami akan mempersembahkan projek yang berasaskan kotak yang diberi nama Impianmu, Impianku. Kenapa dipanggil Impianmu, Impianku? Kerana kalau anda kata pelajar itu betul, maka itulah pilihan kami sebagai cikgu untuk melihat mereka berjaya. Ini kalau ada orang salah, itulah pilihan kita orang, kami bagi cikgu untuk mendidik dia orang mana yang betul. Okey, hari ini kami akan menunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan produk ini. Okey, boleh mari ke depan, kita tunjukkan. Okey, ini untuk alat dia adalah alat penontar dia tu. Di mana ternampak ni dah hiasan dia lah. Boleh pelbagaikan hiasan mengikut kreativiti masing-masing. Okey, ini dia dah. Okey, dan ini beralami ada contoh ayat penyata. Hari ini kita akan buat jenis ayat penyata. Jenis ayat silap. Okey, hari ini kita akan buat jenis ayat. Banyak sini contohnya. Okey, saya akan mula mencabut dulu. Contoh yang akan saya dapat adalah ini. Berapakah harga beg itu? Okey, jadi daripada itu pelajar akan melipat dengan kemas supaya boleh pakai dia boleh masa lagi. Lipat dengan kemas. Okay. Sebegini lah. Tapi kemas. Okey, dan dia akan cari. Tadi ayat apa? Berapakah harga beg itu? Betul kan? Okey, jadi jawapannya adalah mesti ada di sini. Iaitu ayat tanya. Jadi pelajar tu hendaklah meletakkan di sini. Lalu saya target lah. Okey, kita tengok. Okey, boleh kita dekat. Tengok. Di sini ada masuklah situ. Itu saja daripada kami. Kumpulan 6. Semoga bermanfaat kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dari Aspek Plus, produk ini mudah dihasilkan tanpa teknologi canggih, menggunakan kos yang rendah dan bahan yang mudah diperoleh. Ia boleh digunakan berulang kali untuk pelbagai kelas serta mampu meningkatkan pelibatan dan motivasi murid melalui pembelajaran interaktif. Selain itu, alat bantu ini membantu murid memahami jenis-jenis ayat dalam tulisan Jawi, di samping menggalakkan pembelajaran kolaboratif dan komunikasi antara murid. Bagi aspek minus, produk ini memerlukan persediaan awal dan pengurusan kelas yang baik kerana melibatkan aktiviti berkumpulan. Keberkesanaannya juga bergantung kepada tahap motivasi murid serta kemahiran guru dalam melaksanakan aktiviti dengan terancang. Akhir sekali, dari sudut interesting, produk ini menarik kerana menggabungkan pembelajaran akademik dengan elemen kreativiti. Ia boleh dibahas untuk topik Jawi yang lain, mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan serta mengukuhkan hubungan antara guru dan murid. Secara kesimpulannya, produk Impianmu, Impianku ini dapat merangsang psikomotor murid-murid. Oleh itu, dengan rangsangan ini, subjek Jawi murid-murid lebih meningkat. Produk ini juga reka bentuknya yang mampan, kos pembuatan yang rendah serta mudah diadaptasi. Impianmu, Impianku ini berpotensi untuk diperluas kerana penggunaannya bukan sahaja dari segi kafar dan juga malahan tentang juga pengajaran bahasa Melayu secara lebih meluas.